Betul macam. Kampal lah. Adik tunggu. Ya. Assalamualaikum. Yang cerita duk kutuk-kutuk kita. Jangan main-main Abadip. Kau pakai tenco orang. Assalamualaikum Abadip. Dah ya. Dalam. Puan dia macam ni. Dia kalau kutuk tu macam selalu kita kata kat celim muka sengit apa semua tu baru kutuk. Okey, tapi kalau macam Wan ni, dia tak kutuk, dia benda betul. Dia sengit dia benda betul. Tu dia tak kutuk kan. Aduh. Abadip besok ada kat kedai besok. Ada lah, hari dah kedai. Kalau ada besok saya nak datang boleh? Apa pasal tiba-tiba datang perlis buat ni? Nak bos sedai kat kepala. Dah kurang ajar sangat. Bos kata kita punya mata pula. Tak, bukan kata. Kita bos sedai kita terus balik. Boleh tak? Kurang je. Adik dengan cerita 15 lelaki betul ya? Ai, macam mana boleh tahu ni? Saya sanggup berhenti tepi ni. Oh. Tepi highway ni. Allah. Kira jadi ya, kira jadi. Cara ni dah tengok kat luar tadi. Dia tak masuk tadi. Dia nak buah adik tu. Abang Adib. Tadi apa? Arab lah, V2 lah, V4 lah. Mel panggil dia. Oh. Lama. Dia tak boleh. Kita jual anggur manis lah. Online. Oh. Tak boleh lah ni mereka nak ajak Wan pergi tu Phuket. Kena pergi Phuket tu baru tahu. Saya berani. Saya ni ketua keluarga. Mesti saya berani. Saya boleh pergi lah Abang Adib. Tapi mereka cerita dia tak berani. Alah mereka biasalah nak menjatuhkan kita netizen. Celik kata celik. Celik kata, celik betul ke? Takkan celik nak bohong. Agak-agak lah celik. Wan kata macam Arzu Negara. Bukan tak boleh keluar. Dia kan tengah mengandung. Oh. Dia yang mengandung Wan yang nak pergi bukan dia nak pergi. Memanglah itu pasal itu saya pening kat balik ni saya nak abang dia. Boleh. Kalau mengandung apa lah aku tak boleh pergi ni. Ada betul juga apa Abang Adib ni kan. Lah ni kata kalau pergi baru dapat RZ RM15,000. Weh babi Ya Allah. kau lah. Dah gini. Tak payah. Ni tak payah 15, 10 lah kalau Wan pergi Phuket. 10. 10 lah. Cental lah. Abang Adib. Yes lah nombor 1. Oh hang boleh murah dan puji tu. 4 juta. Zakat kena. WhatsApp. Tu duit Abang Adib tu orang berdua. Tak ada saya dia bagi balik dah. Sebelum mereka nak beduk tu dia bagi dulu. Lepas tak tempat beda. Dia dah berdua Tak dulu tempat. lah. Babi ni minta lah. Weh, RM10,000 Yen. RM10,000. 10,000. Weh kalau aku akan cakap dengan bini lah. Kata kita nak pergi ride elok-elok dengan orang tua kan. Balik Orang tua abang kata ride dengan orang tua adik. Boleh. Bapak bulan. Bulan 6. Lagi. Bulan 6. Bulan 6, 15, 16 macam tu lah. Tengah-tengah sikit. 15. Okey balik ni aku cakap. Abang Adib, balik ni saya cakap. RZ bukan buruk no, RZ full restore. Baru. Store. Barang baru semua. Barang baru semua. 10,000. Bini saya ada dalam ni tak? Abang kakak. I nak pergi ni. Abang Adib nak dua. Abang Adib, kalau tak beratan, nanti kita main side by side tengok. Berani ke tak? Dah tadi kami duk tengok lah tadi duk bincang dah. Masa dia kata masa Wan potong tu. Kami tak tahu Wan tengok depan kan tengok kiri. Depa lah kata tadi saya tak kata. Dia je. Depa kata ada rekod. Abang Adib kata mata Tak dia ada. Saya cuma apa betulkan balik. Tapi yang rosak mata ni ikut.
Oh, betul kanan lah, kanan. Wan 10,000 nak apa lagi Wan tu. Wan, nak apa lagi Wan? Rezeki Wan, malam ni Wan. 10,000. Okey, aku on. Balik ni aku buat keras. Aku buat macam garang sikit malam ni. Aku balik, aku hantar pintu. I nak pergi juga Phuket. Apa Yang nak balik jadi? Phuket? You mengandung, you duduk rumah. Jangan balik Asal Phuket. I pula tak boleh keluar. Balik Phuket, singgah bengkel, ambil motor balik. Are that member? On. Yes, number one. Abang kakak. Abang kakak apa? Yes, number one. Abang kakak kat dia lah dia. Oh. Dia panggil abang kakak. Yang kan dia panggil bini dia. Tak kalau nak panggil kakak kat bini saya. Dah aku dengar abang kakak, aku kata dia panggil siapa? Okey, on. Kira on. On tahun ni tak jadi. On sampai ke Phuket baru betul. Sebab Okey, kita ikut tengok kepada sampai kita sampai. tak, ikut kepada apa yang Celik dengan Ryan cerita tadi, dia kata Wan takkan sampai. Okey, Abang Adi, kalau saya sampai Tak kalau jangan cerita. Sampai dulu. Okey, sampai dulu. Kalau dia Aku buat sampai-sampai. Oh, dengan Abang Adi tak boleh sembang kalau Abang Pasal Adi dia pun kalau dah cerita lah tadi. Abang Pasal- Adi kalau cerita pasal motor dengan Acap mana tahu pasal barang. Betul. Acap memang surrender lah buat motor. Ad- Celik dengan Ryan dah bagi tahu. Wan tak kampi. Dia tahu. Saya mesti pi Ryan, takkan kau cakap aku macam tu. Aku rasa orang tak kampi Wan. Nampak? Kalau aku Takkan rasa dia tak saya kampi. tipui. Weh, Tapi kalau ada 10,000 boleh- ni. Wah, kalau dapat 10,000 tu kat mana Wan kena sembang elok dengan bini lah. Macam mana bagi dia lepas lah. Okey, aku akan sembang elok balik ni, tengok macam mana. Ayu. Aku pergi arah Nu ke apa? Bawa Dia pergi benda arah ni Nu sebenarnya boleh. Wan. Wan ni macam ni, benda ni tak payah balik sembang. Balik, bagi tahu saya nak pergi ride. Macam tu je. Lepas tu dia tanya pergi dengan siapa? Bagi tahu lah pergi dengan Celik dengan Ryan. Sebab apa? Bila pergi tu, balik dapat motor murah. Balance 5,000 tu boleh beli on time lah. Simple ya. Dah hantar ni bini dia Balance nak 5,000 tu. Balance 5,000 tu bagi dekat ni. Nak beranak ni kat swasta. Okey, boleh? On. Tapi bagi jadi dulu lah. Saya malas cerita. Ajak lagi kena balas balik. Okey, saya bagi cerita dulu. Sekejap lagi bila cakap jangan sembang kalau. Balik jangan cerita dulu. Pi dulu. Tu malas. Sebab kalau balik bagi tahu macam tadi, dia takkan jadi kalau dia mesti jadi terus. Tapi kena ikut macam mana kita ajar tadi ya. Niat lurus, jalan terus. Betul kalau macam Ya. dia kata apa? Kalau macam dia kata, ni, mana boleh? Ai, buat itu. Abang Adib. Macam berani sangat. Saya duduk kat rumah ni. Saya bukan duduk tepi jalan, saya duduk kat rumah. Benar. Celek pun takut. Itu kucing naik. Abang Adib. Bergaduh dengan tunang dia. Lemah. Dia lemah sikit Abang Adib. Memang nampak ni. Memang nampak ketui sini. Tapi penakut. Bawa naik sekali kita ger. Lepas tu dah lah tak pandai main wheelie. Alamak, tu nak ajar kita Abang Adib. Saya berapa lama dalam era pemotoran. Ni, dia terkejut motor ni. Dia terkejut motor. Halo. Wan, Bagi aku teruskan aku punya perjalanan luar Abang Adib. Nanti apa-apa kita jumpa kat Phuket. Lek lu. Dabak lu. Lek dulu kat tepi jalan ni. Lek lu. Weh, baru kat Senang. Sungai Besi. Aku nak pergi ke Bangi ni. Bukan Jauh senang nak dia. jumpa nak tanya Adi. Sak lu Wan, sak lu. Lah ni nak pergi. Lah ni nak pergi Bangi tu kat rumah siapa? Dekat rumah, balik rumah terus. Balik rumah tu lagi bagi tahu bini. Tu aku nak bagi tahu ni. Tu aku nak cepat ni sebelum dia tidur. Tidur pun bangun. Pagi dia bangun ha. Weh, bangkit dia bangun. Ha. Elok rambut ke bawah terus ke atas lagi. Call. Dia pun pernah jinakkan singa kat Zoo Negara hari tu. Orang Zoo Negara tu CEO call. Panggil bini awak jap. Singa ada nak mengamuk lah meh. Mampus. Macam tu mampus. Macam tu betul lah. Saya rasa tak sampai dah Phuket tu. Mesti Mike. Kita beli beras. 10,000 Wan. Nak cari mana Wan? Orang nak pergi Nak cari mana ada Zek 10,000. Weh, 10,000 tak pernah jumpa lagi. Oh dia ada Zek CSR tau. Hantar ya duk jual baju tak apa. Terus 10,000 tu.
Tak jual, cancel lah baju. Jangan cancel. Jangan cancel. Baju tak jual. Boleh-boleh Abang Dik, saya cuba usahakan. Ha? Usaha apa? Macam tak boleh. Usaha pula macam tak boleh pula hang cerita. Bukan elok usaha, ni. maksudnya balik ni aku berusaha, balik rumah. Cakap tengok sini, cakap tengok sini. I hari ni Cakap tengok sini. nak pergi Phuket. Berapa bulan ni kalau cakap? Berapa bulan ni? Tengah-tengah bulan 6 ah. Tengah-tengah bulan 6. Kalau dia cakap tak nak ke apa, aku bawa pekak, aku mandi, aku keluar, pergi live. Oh, kemar. Kita bawa merajuk lah, dia ingat dia punya merajuk je. Macam mana Badik, okey? Nampak? Aku baru masuk semalam lah. Dah ada ilmu tak takut bini lah. Kalau dia ikut celing dengan Ryan sampai ke bila-bila pun macam tu lah. Tambah-tambah acak lagi tak guna. Si Ryan ni, Aku nak kahwin lagi. belum ada Ryan. apa-apa, dah goyang. Hai, apa hang kata macam tu? Kita ride lah ni seorang lah. Kita pergi kau okey ya. Alah, nanti kau dah kahwin tu, kau kena ikat tu. Kita tak mau kahwin lagi. Pelan-pelan. Dia dulu bukan tak je. mau kahwin. Orang tak mau kahwin dengan dia. Gelak tu je leh. Hai, dah je. Awak diam. Tadi acak boleh diam. Ya, nak kahwin tapi selalu bang. Pelan-pelan. InsyaAllah. Duduk dalam pelan tu. Bila nak kahwin? Ni, aku baru muda lagi dah. Baru 22 tahun. Hang berapa dah? Baru 3 Awak bulan. ingat 22 tak boleh mati lah. Saya baru 22 kali. Awak 22 tak boleh mati ke bah? Tak ada lah. Baru 22. Relax. Lalu banyak lagi masa. Gila, enjoy lah dulu. Pelan-pelan dengan diri. Masa nak cari apa tu? Hang tu 32 dah. Tak tahu. Right ke aku bawa panggil dulu. Kahwin lah sini. Aku tu dah dah. Tunang nak ikat sampai bila? 100 ton tunang. Kahwin dah. Dia nak buat loan bank. Macam 9 tahun loan bank. Ikat duduk lama-lama buat apa? Kahwin dengan orang bank ke bah? Bulan sebelah ni lah. Aduh. Dia tunang 2 orang masalah dia. Oh, 2 orang Abang Dik. Orang apa ni? Ai, Abang Dik betul. Awak tak bagi tahu. Dah tersilap cakap. Terlepas cakap. Aku ingatkan dia memang dalam WhatsApp tu lah. Dia je. Tarik balik. Silap cakap. Tidak cakap. Dia je. Benda tu betul cuma silap cakap lah. Dia pukul keliling. Punca kalau celik taklah dari mana ni faham. Ai, badan ketak-ketak pun 2 kali lah. Elok dah. pergi mata juling ni. Bodoh. Celik hamba 2026. Lani Abang Dik. Celik sekarang 2026 hamba. Kami nak buat acara potong kek kat kedai dia. Hamba tak ada lesen dah. Hamba tak ada lesen. Ai. Hai. Dia takut. Takut apa? Saya tak ada kena mengena dah. Dia takut. Dia takut Betul. kena saman. Dia takut. Taman. Kena... No lah. Saman pasal apa? Dia takut lah tu. Dah lah nak saman sebab apa? Tanya. Jawab lah. Jawab lawan. Nak saman sebab apa? Kita tak ada takut apa pun. Kita nak perbaikkan keadaan saja. Itu je. Orang kata mengukurkan ukuah. Oh, bagus. We write S1. Aku dah faham lah masuk we write S1 tu. Maksud apa? Okay, we write S1. One tu aku kau faham tak? Waktu write tu aku tak ada. Oh. One kadiak tak ada. Itu pandai lah aku rasa. Tapi tak apalah, kita jangan bincang pasal ni. Tak wani takut. Aku tak mau cakap apa dah weh. Saya gelak dulu Abang Dik Kita ada puas lagi tau. Abang Dik salah kenal Semoga Boleh. Abang Dik Balik mudahkan tu jauh lagi nak pergi bagi you. dipermudahkan urusan rezeki Abang Dik tidak